berapa adun yang sebenarnya ada pergi ke semua pelusuk. Berbalik kepada Limbang tadi contohnya. Mereka tidak pernah nampak adun di sana. Okey? Jadi maksudnya adalah adun tu mereka sepatutnya mengubah undang-undang di Dewan Undangan. Dan bagi Rose, apa yang kita cadangkan adalah decentralisation, diturunkan kuasa supaya setiap majlis kerajaan tempatan mempunyai lebih allocation, lebih banyak peruntukan untuk melaksanakan ataupun membuat pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Kan itu lebih enak, lebih elok. Kalau peruntukan untuk membayar gaji, emolumen, pekerja dan sebagainya kepada adun yang ada, diberikan peruntukan itu kepada majlis kerajaan tempatan untuk membuat untuk membuat pembangunan. Okey? Ini ibarat macam satu kek. Kita ada satu kek besar seluruh Sarawak, dipecahkan kepada sekarang 82. Okey? Lepas tu sekarang dia nak ubah semula, dia nak potong kek ni kepada 99 keping untuk diberi kepada ahli-ahli dia. Tapi jumlah ataupun effectiveness masih sama. Jadi kita pun ada cadangkan ataupun usulkan supaya persidangan untuk DUN dipanjangkan ataupun ditambah sidang dia. Sebab setakat ni Sarawak kita cuma bersidang 2 kali setahun. 2 kali setahun dan mereka cuma duduk 8 hari. Hari pertama gone sebab untuk official opening. Jadi secara tidak langsung mereka cuma bekerja 7 hari, 2 kali setahun, 14 hari. Dan berapa daripada 82, kalau kita ada follow persidangan ni, 82 orang, 40 lebih adalah eksekutif, maksudnya mereka tidak boleh terlibat dalam perdebatan dan sebagainya. Backbenchers another 40 over dan 2 pembangkang. So berapa daripada mereka mempunyai masa dalam masa 7 hari itu? Yeah. So kalau boleh tambahkan masa, berdebat di dalam. Poin untuk meningkatkan bilangan hari bersidang itu adalah satu perkara yang penting dan saya rasa mungkin perlu dibincangkan dalam forum lain. Yeah. Tetapi Saudara Geoffrey, ini tidak menjawab sebab sekarang ada 99 kerusi. Kita tak boleh ubah realiti itu. Akan ada 99 kerusi. Tetapi hujah yang kawasan-kawasan luar bandar ini jauh dan terpencil dan di mana pendudukan atau tempat-tempat ada penduduk terbahagi jauh, ini menjadikan sukar untuk adun. Ada adun yang tak sanggup balik untuk jumpa pengundi dia. Tapi ada adun yang sanggup balik. Dan sekiranya kawasan mereka terlalu luas, itu sukar untuk mereka sampai ke semua kawasan. Ya, saya faham. Jadi itulah sebabnya kenapa kita usulkan, kita cadangkan kalau boleh SPR apabila melukis kemudian lukis seluruh Sarawak sekali lagi, alright? Kita of course kita take into consideration lah plus 15 minus 30. Okay, maksudnya kawasan bandar kita akan kecilkan kawasan tu, tapi penduduk dia akan jadi dikurangkan. Sebab sekarang kalau kita ambil jumlah pengundi 2 juta dibahagi kepada 82, kita mempunyai dalam kurang lebih secara minah 24,000 pengundi. Tapi kalau kita bahagi kepada 99 kerusi, maka secara purata setiap kerusi akan jatuh kepada 20,000. Jadi kalau kita ambil formula tadi 15% plus minus 30%, maksudnya kita akan tengok di antara 14,000 ke 24,000 that bracket. So kawasan bandar mungkin kita ambil 24,000. That is average. Ideally, okay, 25,000. Satu kawasan yang lebih kecil tapi penduduk dia 25,000. Dan kawasan luar bandar, kita kecilkan kawasan tapi kita mesti memastikan mereka masih mempunyai satu jumlah pengundi yang substantial. Maksudnya supaya kita balik kepada prinsip one person, one value, one vote. Semua orang pengundi luar bandar dengan 14,000, pengundi bandar dengan 24,000. The standard must be there. So SPR harus mempunyai satu piawaian ataupun satu standard yang harus diikuti, bukan saja untuk Sarawak.